Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muka surat 134. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun fi asraris sawmi wa syurutihi al-batinati. Ini satu fasal pada menyatakan rahsia puasa dan menyatakan segala syaratnya yang batin. Kita belajar sebelum ni syarat yang zahir, ini syarat yang batin pula. Ketahui olehmu hai orang yang menjalani jalan akhirat dan jalan kepada Allah Ta'ala, bahawa adalah bagi puasa itu 3 darjat, 3 pangkat. Kita tengoklah kita duduk darjat mana. Darjat yang pertama, puasa orang awam. Kita lah orang awam ni, orang kebanyakan nak panggil, yakni puasa kebanyakan manusia. Apa dia puasa orang awam ni? Iaitu meneguhkan ia daripada makan dan minum dan jimuk, dan menahan daripada segala yang membatalkan puasanya. Ini seperti yang tersebut pada fasal yang dahulu. Saya belajar dah syarat sah puasa, perkara yang membatalkan puasa. Ini puasa orang awam. Dan yang kedua, darjat yang kedua, puasa orang yang khawaf, orang yang khusus. Ini darjat yang kedua ni, iaitu puasa orang yang salihin, orang soleh, orang baik, dan orang yang muttaqin, orang yang betul takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu meneguhkan akan segala yang tersebut daripada darjat yang pertama. Kenapa? Dia meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa, dan meneguhkan pula akan segala anggotanya daripada berbuat maksiat. Ia meneguhkan pula anggotanya daripada berbuat maksiat. Secara mudah faham kok, puasa golongan khusus ni, ia bukan setakat menjagakan perkara yang membatalkan puasa, bahkan dia jaga juga perkara yang membatalkan pahala ibadah puasa. Itu cara mudah faham. Kita kalau kita laksanakan cukup syarat rukun puasa, sahlah puasa kita. Tapi pahala belum tentu. Jadi golongan orang khawah ni, dia bukan setakat menjagakan perkara yang membatalkan puasa, bahkan ia jaga daripada perkara yang membatalkan pahala puasa. Dia jagalah. Supaya pahala dia, hak dia, terutama sekali pahala dia buat amal di bulan Ramadan tu, malam tu, buat amal beramal, siang pahala malam dan pahala siang berpuasa kekal. Ia tidak membatalkan pahala. Kalau orang awam kau buat pahala, dalam masa sama buat dosa, kuruh pahala. Tak, malam kan main tak tidur, jaga malam sungguh, jaga malam kuat sangat, berzikir, beramal, tapi esokkan tu buat perkara yang mengkuruskan pahala amal kita. Jadi golongan khawah ni jaga betul. Dia jaga betul ni. Dia tu menjaga segala anggotanya daripada berbuat maksiat. Anggota mana? Anggota yang 7. Tangan, kaki, mulut, kemaluan, mata, telinga. Dan daripada barang yang sia-sia, yang tiada memberi manfaat kepada akhirat. Bukan setakat meninggalkan maksiat, bahkan meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia. Perkara yang tidak memberi manfaat kepada akhirat, tinggal juga. Bukan hak maksiat saja, perkara yang macam contohnya tengok cerita-cerita ke,
Tak, yang tidak memberi faedah. Mata-mata tengok tu sia-sia. Kena tinggal tu. Dan hasil kesempurnaan puasa itu mereka dengan 7 perkara, iaitu 7 anggota. Pertamanya, anggota pertama memejamkan kedua matanya. Kena jaga mata. Dan meneguhkan akal keduanya itu daripada melihat kepada tiap-tiap yang haram dan yang makruh, dan yang meneguhkan kedua itu daripada melihat kepada sesuatu yang mubah. Sebab itulah barang siapa yang ingin beramal jadi khusyuk. Contohnya kita nak sembahyang, kita jadi khusyuk. Begitu juga ibadah-ibadah lain, kita nak jadi ibadah kita ni lebih fokus kepada Allah. Petua hak paling utama sekali, kita kena jaga mata lah. Siapa-siapa yang tak boleh jaga mata, memang tak khusyuk ibadah dia. Dia tak khusyuk. Duk mikir situ, mikir sini. Bagi orang yang tak boleh fokus dalam bab solat contohnya, akad takbir je ingat tak lain lalu dah. Tak boleh tupu hak ni. Maka obat yang paling berkesan kena jaga mata. Tu bahaya mata tu. Mata kena jaga. Sebab tu guru kan jangan tunduk. Tunduk kepala. Sebab setengah-setengah tu guru kan dia pakai kain selendang tutup muka. Ada juga dia tak mahu mata dia liar sangat, biar tupu alik ni sahaja. Ada juga. Nak jaga mata ni bukan senang, payah. Bukan setakat yang haram, yang makruh pun kena tinggal melihat juga. Dan meneguhkan keduanya itu daripada melihat kepada sesuatu yang mubah, yang harus. Sebab apa yang harus pun kita kena tinggal juga. Yang membimbangkan akan hatinya pada zikrullah Ta'ala, dan daripada ingat kepada Allah. Ia ada benda yang harus terpaksa kita kena tinggal untuk tujuan apa? Untuk kita boleh fokus yang lain. Sebab itulah kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, setelah aku masuk Islam, dia kata 70 perkara yang mubah, 70 perkara yang harus aku tinggalkan. Apa tinggal yang harus tu? Semata-mata nak tinggal yang wajib. Nak tinggal hak wajib ni payah, punya payah. Dia tinggal 70 perkara yang harus ni. Sebab itulah dalam mujahadatun nafsi, cuba kita tengok, kalau kita belajar dalam bab mujahadatun nafsi, antaranya riyadatun nafsi kan. Riyadah maknanya apa? Nak pecah nafsu. Macam mana nak pecah nafsu kita? Kita kena apa? Kurang makan. Nampak tak? Kurang makan, iaitu meninggalkan perkara yang harus tu. Dan mu nak makan banyak, makan sikit, dah pergi lah. Asal jangan memberi mudarat pada tubuh badanmu sudah. Asal tak jadi pecah perut sudah. Makanlah. Nak makan banyak mana. Tapi kalau mu nak pecah nafsumu, mu terpaksa tinggalkan yang harus dalam bab makan. Apa dia? Iaitu kena kurangkan makan. Kalau mu nak makan banyak sikit pun tak ada masalah. Tapi yang sebaiknya mu kurang makan. Dah buat apa kurang makan? Ini satu kaedah nak pecah nafsu. Bila makan banyak benda kita akan jadi mikir. Bila kita banyak makan, sedapnya. Nak cari makanan hak best-best pula. Cari duit pula kerja sebab nak makan sedap-sedap. Ia banyak benda yang menyebabkan kita jadi mikir. Mikir situ. Bila makan banyak, kenyang, perut, malas beribadat. Bila kenyang, ia sedap apa? Ia sedap sembang. Orang kenyang, ia kalau membaca Quran, ia tak sedap mana? Ia sedap sembang dah. Buah ha dah. Bila sembang pula, asal sembang tu haruh. Haruh. Lepas tu ia akan pergi pula, narak pula nak pergi ngupak kat orang, nak kata kat orang. Tu kalau ikut asalnya haruh. Ia nak pergi sikit. Situ. Sebab tu kena tinggal yang haruh. Kita kata, ustaz ni haruh, ustaz. Apa mana haruh? Buat dapat dosa tak? Tak dapat dosa. Hingga tak dapat dosa juga. Dosa tak dapat, pahala dapat. Apa peliknya? Dia gini, kalau benda itu haruh, yang mana haruh ini kita dibimbang-bimbang. Ia mari bimbang-bimbang yang menyebabkan kita lalai Tuhan. Sebab afdolnya tinggal.
ketika kita tinggal perkara yang harus, boleh pahala lah. Sebab asalnya kita tak buat perkara yang harus, tak ada pahala. Ya, yang boleh pahalanya atas nawaitu kita, niat kita. Niat kita lagu mana? Kalau niat kita molek lah, walaupun asal perkara itu harus, mubah. Nak? Ya, kaedah gitu. Benda lagi, kurang tidur, kurang bercakap, tidak memberi faedah, kurang bergaul dengan orang yang tidak memberi faedah. Tu benda-benda mubah belaka tu. Tujuan apa? Hak tadi, nak pecah nafsu kita tu. Sebab jihad lawan hawa nafsu ni tidak sama macam jihad lawan setan. Jihad lawan hawa nafsu ni ia lebih berat, lebih payah daripada jihad lawan setan. Setan ni ia boleh kalah dengan zikrullah, baca Quran, zikir, selawat. Tengok orang histeria masuk atu. Kalau kita azan telinga dia, walaupun kita bukan tak bomo, cuba azan, tepik dah. Tepik nak keluar. Padahal dah keluar pun nipu. Tak? Tapi kalau orang kalah dengan nafsunya, contoh nafsu makan. Mau kuatnya makan, kena stok lah nafsu tu. Barang sedap boh. Cuba kita pergi azan kat telinga dia. Azan pula dengan suara sedap pula. Sedap makan. Pas nambah. Dah. Jihad lawan hawa nafsu ni tak memadai dengan zikrullah je, tak memadai. Tak urut. Ia perlu kepada diri kita. Dan nafsukan diri kita, ia perlu kepada mujahadah. Zikrullah, baca Quran, selawat, istighfar, ia sebagai alat nak memberi, sebagai alat membantu, memberi kekuatan kepada kita supaya kita gagah nak mujahadah. Tu je. Semata-mata kita berzikir, baca Quran, ia tak boleh mengalahkan nafsu. Nak mengalahkan nafsu tu diri kita, ia perlu kepada mujahadah. Sebab tu dalam tasawuf dia ada mujahadatun nafsi. Ni payah ni. Jadi bila mujahadah nafsi, antaranya kena tinggal yang mubah, yang harus. Kalau kita tak boleh tinggal yang harus, payah. Kalau meninggalkan perkara yang haram, betul, itu wajib kita kena mujahadah. Itu wajib. Kalau meninggalkan perkara yang harus, itu sunat. Tapi kalau kita tak boleh lawan juga meninggalkan perkara yang harus, maka kita duduk setakat tu je lah. Tak boleh pergi jauh. Setakat tu. Setakat tu. Mau berzikir ke, baca Quran ke, duduk setakat tu juga. Tak boleh pergi jauh. Sebab apa? Sebab tak mujahadah. Meninggalkan yang harus ni payah ni. Kalau meninggal yang haram kan, kita mikir je, ni haram, ni dosa ni, ada jugalah kekuatan nak tinggal tu. Kalau perkara harus, payah. Harus. Tak ada benda pun buat, tak ada pahala. Tinggal pun tak ada pahala kot. Dosa pun tak ada. Bukan senang. Nak tinggal yang harus tu memang senang. Tapi kena mujahadah, lawan lah. Semata-mata nak tinggal yang lain pula. Tengok Abu Bakar 70 dia tinggal. Semata-mata nak tinggal perkara yang haram ni, payahnya punya payah nak tinggal yang satu yang haram ni, payah saja yang haram. Jadi dia mujahadah tinggal 70 perkara yang harus. Barulah dia dapat tinggal yang haram. Tu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nazaru sahmun masmumun min sihami iblis, la'anahu Allah, faman tarakahu khaufan min Allah, ata'u Allah imanan yajidu halawatuhu fi qalbihi." Bermula melihat itu, iaitu satu panah yang dibubuh racun daripada beberapa panah iblis. Bila kita melihat ni, ingat ia ada racun. Bila melihat yang haram sahaja, sudah. Racun ke mana racun? Ia menyegak. Bukan, maksudnya bila kita kena racun, contoh kalau kena nak panah racun, pak tu cabut. Bila cabut settle ke? Tak settle lagi ni. Kesan racun tu. Denyut dulu lah, ngak-ngak dulu, bekok dulu lah.
Tak, teracung mana apa? Kita tengok yang haram. Lepas tu kita pandang lalu. Beres? Tak beres. Contoh paling mudah lah. Kita tengok orang puang. Lepas tu kita pejam mata. Settle situ, tak settle. Ia akan terbawa-bawa. Lawak juga ni. Tak, ia akan terbawa-bawa. Teracung. Ia kesal tu. Tu bahaya. Tak? Bila racun, kita melihat perkara yang haram, racun, kita bawa-bawa. Sebab tu antara punca solat seorang itu tidak khusyuk, antara punca kini banyak sangat lihat perkara yang haram. Kini punca dia. Antara punca yang paling besar kini. Maka barang siapa meninggalkan akan melihat itu kerana takut akan Allah. Dia tak melihat sebab Tuhan marah, sebab haram. Nescaya memberi akan dia oleh Allah Ta'ala akan iman yang dapat manis. Itu halawatul iman, kemanisan iman. Manis dalam buat amal ibadat, sedap dalam berzikir, sedap dalam berselawat, sedap dalam baca Quran, sedap dalam sembahyang, sedap. Tu ingat tu, nak dapat kesedapan dalam beribadah, hak utama sekali kena jaga mata kita. Jaga. Sebab tu Tok Guru jaga sungguh mata. Kalau kita tengok sebenarnya hak sunnah Nabi pakai serban kan. Tak ada pakai sendang, tak ada Nabi pakai sendang. Sunnah Nabi pakai sendang gini. Tapi kenapa setengah Tok Guru pakai? Nak jaga pandangan mata. Tu. Nak jaga betul pandangan mata tu. Dapat kemanisan iman dalam hatinya, yakni diberi oleh Allah Ta'ala akan dia tetap iman. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsum yuftirna as-saim, iaitu al-kazibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminu al-kazibah wan nazaru bi syahwatin. 5 perkara yang membatalkan akan puasa, iaitu membatalkan pahala puasa. Bukan batal puasa, batal pahala puasa. Pertamanya berdusta, nawak. Dan keduanya mengupak ghibah. Dan yang ketiga orang mengadu-ngadukan orang. Yamin, iaitu bahasa kita, namimah ni ngacung lah bahasa kita kau. Mengadu-ngadukan orang, ngacung. Dan keempat bersumpah dengan dusta. Dan kelima melihat akan sesuatu dengan syahwahnya. Ni syahid di sini, melihat sesuatu dengan syahwahnya, dengan nafsunya, keinginannya. Ni. Jadi nak pergi bazar Ramadan tu, jaga molek mata kita tu. Ni payah nak lari ni, pergi bazar Ramadan ni. Tak. Memang niat nak beli, kena pula hak bolong tu. Rohok juga nak jaga pandangan mata tu, rohok juga tu. Kuruh puasa kita, kuruh pahala tu. Tak. Lelah saja je. Tu kena jaga molek lah mata tu. Nak pergi bazar tu tak salah. Mata nak jaga tu molek. Nak jaga tu mana tu? Apa pandanganmu? Matamu. Ya belaka tu. Itu mengkuruskan pahala amal ibadat kita belaka tu. Malam molek buat amal dah, malam comel dah, beramal. Siang sedut pahala. Duduk main gitu naik turun mula, naik pahala turun mula pahala. Duduk main gitu dah kita ni. Tak ada dah. Tu. Dan kedua, memelihara akan lidah daripada perkataan yang haram dan daripada perkataan yang sia-sia yang tiada memberi manfaat dalam akhirat. Perkataan yang haram kita kena tinggal. Kalau perkara yang sia-sia pun kena tinggal, apatah lagi yang haram. Perkara yang haram. Dan memeliharakan pula akan lidah daripada berdusta, mengumpat akan orang, dan daripada mengadu-ngadu akan orang. Dan memeliharakan pula akan dia daripada segala perkataan yang keji-keji. Dan memelihara akan pula akan dia daripada berbantah-bantah balah dan berkelahi dengan orang. Dengan orang lah, kan dengan lembu pula kan.
dan memelihara akan daripada memaki supah seranoh orang. Tu kena jaga belaka tu. Mana mulut tu. Sebab itulah puasa ni ia ajar kita sabar. Nah, ia ajar kita sabar sebenarnya. Kalau kita balah tu orang menyakiti kita tu, benarnya Tuhan nak bagi pahala sebenarnya. Nak bagi pahala kita. Tiba-tiba mu tambuh. Tambuh lagu mana? Kita pergi lawang juga. Orang kata kita lawang gini. Tuhan nak bagi pahala ke mudah tu sebenarnya. Mu pergi lawang, tak ada benda lah. Ada. Dia kadang-kadang Tuhan tengok kita ni wa amal malah, tak apalah. Dia tengok hamba dia ni malah wa amal, slow wa amal ibadat. Ada. Jadi Tuhan sayang kepada hamba-Nya. Dia nak bagi pahala lebih. Dia buat lagu ni, dia uji. Dia uji orang kata ke dia, orang hina dia, nak bagi pahala lebih. Jadi mu sabar je lah. Mu buat amal malah dah, tak apalah. Mu malah buat amal tu akan bagi pahala bagian ni pula. Ada juga Tuhan buat lagu tu. Nah, jenis kita ni bangun tahajud malah dah. Terawih malah dah. Wah haji je. Sembahyang sunat malah dah. Tuhan tengok sikit amal ibadatmu ni. Jadi oleh kerana kasih sayang Tuhan, dia nak beri mu pahala lebih, dia uji lagu ni. Ada. Orang kata upah seranoh kita sabar ada. Besar pahala dia. Pahala kita dapat. Tapi Tuhan nak bagi hadiah istimewa, kita tak mampu ambil. Kita balas balik. Jadi rugi lah. Dia bantah. Pada malam-malam doa sama, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Kemudian wali jami'il muslimin wal muslimat. Doa untuk jami' muslimin muslimat Melaka dah. Bukan setakat kita minta Tuhan keampunan dengan diri kita kan. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Na pula bukan ni, na pula. Wali walidaina, wali walidina. Lepas tu wali jami'il muslimin wal muslimat, dan sekalian orang muslim. Kok mana pula? Doa keampunan. Tapi balah. Jadi kau panggil benda teli. Aku tak reda, aku tak maafmu. Tak reda, tak maaf. Tapi dalam masa sama mu doa wali jami'il muslimin wal muslimat. Kan jadi tak beleng, dia panggil tak teli dah. Jadi kepelek. Tu. Jadi pelek. Dan memelihara daripada maki orang dan sebagainya, hendaklah orang yang berpuasa itu melazimkan akan diam, senyap. May yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa-siapa yang beriman dengan hari akhirat, Nabi kata apa? Hendaklah kalau mu nak cakap benda hak molek ataupun diam. Kita belajar sebelum ni kan, diam orang puasa berpahala. Diam sudah. Ada. Daripada kalau mu tahu nak cakap benda, diam, hak tu molek. Dan masyhur ia dengan membanyakkan zikrullah. Kena banyak mengingati Allah, zikrullah. Ia ada zikir dengan makna ingat, ia ada zikir dengan makna sebut. Kita orang awam nak zikir, nak mari ingat tu payah. Ia perlu kepada dengan sebut dulu. Allah ke, sebutlah subhanallah, alhamdulillah. Tu zikir bagi orang awam ni, zikir dengan makna sebut. Adapun di kalangan orang ahlillah, zikir ni iaitu dengan makna ingat. Jadi sebelum kita nak mari ingat, kena latih diri kita tu dengan sebut mulut. Dan membanyakkan membaca Al-Quran, kena banyak baca Al-Quran. Dan kata Mujahid, Khislatani yufsidani as-siyam al-ghibah wal kadhib. Dua perkara yang membinasakan akan puasa. Pertamanya mengumpat-ngumpat akan orang, dan keduanya berdusta. Tu kena jaga belakalah. Ingat, seperti mana kita belajar bab puasa, kita jaga perkara yang membatalkan puasa, begitu juga kita kena belajar perkara yang membatalkan pahala puasa. Jangan kita hanya semata-mata belajar perkara yang membatalkan puasa saja, bahkan kita kena belajar juga perkara yang membatalkan pahala puasa. Habis itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.